Orang yang mengumpul emas ni, simpanan dia bertahan. Orang yang simpan emas ni, simpanan dia cepat bertambah berbanding simpan duit. Okey, kalau tuan-puan simpan duit, perasan tak? Dia ada range dia tau. Dia range hati tak senang nama dia. Macam mana range hati tak senang ni? Ikut standard masing-masing lah. Ada orang, dia dah ada 100 tu dia tak senang dah. Dia rasa nak kena shopping lah. Ada orang 100 dia tak tahan, bagi dia sikit. Bila sampai 3,000, dia rasa dia dah kaya dan dia boros berbelanja, dia korek simpanan dia. Kumpul emas ni, kelebihan dia ialah simpanan dia cepat bertambah berbanding simpan duit. Kita simpan duit, biasanya kita rasa nak ambil sikit, nak ambil sikit, nak ambil sikit, nak ambil sikit. Itulah kekurangan kalau kita simpan duit. Kalau tuan-puan simpan emas, setakat 5 gram, tak banyak, menabur 1 bulan 1 gram. Okey, biasanya orang yang menabur emas sedikit demi sedikit ni, dia kata je nak beli 1 bulan 1 gram. Tetapi tak sampai 5 bulan dah ada berpuluh-puluh gram. Itu ramai testimoni macam tu dan ia tak pelik. Tuan-puan jangan pelik.